daging selamanya. Betul. Jadi, macam mana dia orang masuk? Mula-mula, robot besar datang, pecahkan dinding. Lepas tu, dia terus masuk. Ish, mana muat? Masa ni dia keluarkan robot yang kecil sikit. Inilah robot yang kita jumpa mula-mula tadi. Mula-mula dia sesat. Lepas tu, robot tu datang sini. Selamat datang ke portal Jana Kuasa. Sila beri bukti pengenalan anda. Maaf, pengenalan tidak diterima. Masuklah. Dia rosakkan tekam ni untuk dapatkan kata laluan. Lepas tu, robot tu masuklah. Apa lagi? Tapi, dia tak sampai nak ambil gasing. Jadi, keluar robot yang lagi kecil. Comel! Akhirnya, robot tu curi gasing dari tempat tu. Tapi, kenapa mereka nak curi gasing ni? Sajen Upin, ada maklumat baru. Lepas saya periksa robot tu, rupanya ada bahagian yang hilang, Sajen. Hilang? Tadi masa kita kejar robot tu. Ya! Upin, inilah bahagian yang hilang tu. Lah, patutlah robot tadi mati. Tak dikunci, tak geraklah. Kalau macam tu, sebelum tu, robot besar pusing kunci dulu. Barulah dia jalan masuk bilik gasing. Bila dah sampai, dia keluarkan robot yang paling kecil. Betul. Profesor Jaji. Sajen Ipin. Tengok ni, kami jumpa tadi. Profesor, siapa yang boleh cipta benda ni? Macam pernah nampak.
Saya tahu siapa pencipta teknologi kunci ini. Dulu dia saintis terhebat Metro Millennium, tapi dia dah lama menghilangkan diri. Orang cakap dia duduk sorang-sorang di luar bandar. Dah sampai. Kedai antik. Betul ke tempat ni? Hah? Hati-hati. Hah? Wah, Upin, sini. Buku. Hah? Hah? Ih. Ada jalan rahsia lah. Itu bukan jalan rahsia lah. Habis tu, kita kat mana ni, Pin? Dah bangun? Sedap tidur. Lepaskan kami! Lepas tu, kau nak tangkap aku? Lepaskan! Jangan harap. Siapa kau? Doktor mana paling hebat? Dr. Sally! Ya betul. Akulah saintis Durjana. Dr. Sally. Okey, balik kat situ. Nanti Metro Millennium akan kehabisan tenaga. Nanti Metro Millennium ada tenaga. Biarkan. Baru dia orang tahu rasa kesusahan. Kau memang kejam. Kejam? Biar aku ceritakan apa itu kejam. Pada masa itu, akulah saintis terulung, terkenal, disanjung. Tapi, sejak Profesor Jarjit ada, dia rampas segala-galanya dari aku. Aku disingkirkan dan dilupakan. Tapi aku takkan putus asa. Aku akan balas dendam.
Akhirnya kuasa kunci gagal. Dengan adanya ini, lengkaplah ciptaan terhebat aku. Tak lama lagi, Metro Millennium akan jadi milik aku. Korang tunggu sini lah ya. Buat macam rumah sendiri. Aku ada bandar untuk dimusnahkan. Datuk Bandar, kenapa elektrik kejap ada, kejap tak ada? Kan saya dah kata masalah. Tiba-tiba ada robot gergasi datang buat kacau. Saja Upin! Saja Ipin! Jawab! Jawab! Lepaskan kami! Lepaskan! Ini semua kau punya pasal. Aku? Kau lah. Kau yang tekan. Kau yang tak jaga-jaga. Kena tangkap. Aku kan adik. Abang kena jaga adik. Adik macam ni, siapa nak jaga? Kau dengar Kak Ros saja. Diorang kan boleh jaga aku. Sekarang Ipin. Ya. Hei, cepat buka pintu. Akhirnya. Berhenti! Berhenti! Apa kau boleh buat sekarang? Jaga korang. Laser mengacir. Itu je. Sempat lagi nak main guli. Laser pembesar. Tak guna. Peluru boy. Ih. Ha? Ih, tak sukalah.
boleh kalahkan aku. Hah? Hah? Maki balik gasing aku. Nak? Ambil lah. Hah? Oh. Upin, Ipin. Masuk cepat. Dah nak maghrib ni. Dah lambat lah Ipin. Jom. Hah? Pergi dulu Abang Saleh. Nanti kita main lagi. Hah? Hei, belum habis lagi lah. Dah lah Saleh. Pergi balik. Dah nak malam ni. Ada banyak komputer. Mana kau tahu Esai? Aku dah pergi. Didi aku bawa. Mesti seronok kan? Fizi, jauh lagi ke? Tu ha. Wah. Apa itu? Ke kedai komputer? Inilah tempat main internet. Ada banyak komputer. Boleh main game lagi. Dah lah. Jangan masuk. Cepat. Sabarnya. Lamanya. Sini. Ikut aku. Komputer. Kelas awak ada apa? Selasa? Tak pun Rabu. Betul lah. Sama lah kita. Nanti kita jumpa kan? Kita sudah lambat. Kau tempat orang sudah ambil. Duduk. Main game lah. Sini. Tengok Tadi kau kata nak cari cerita Sarjan Hussein. Cepatlah cari. Cepatlah Esai. Ish. Sabarlah. Lah. S. Betul E. betul Lambatnya. R. R betul. Dia kat situ. Lambat lah Isan. Saya mau tekan A. Aku tak nak N pula. Sana. Tekan. N sebelah M. Itu nombor. 8746. Isan, salah lah. Tekan lagi. Biar aku buat. Dah mula. Sarjan Sila beri bukti pengenalan anda. sedia.
Bantuan diperlukan. Macam mana nak lawan robot ni, Upin? Aku tahu. Jaring magnet. Ada lagi. Assalamualaikum. Abang Salih. Oh, Abang Salih. Waalaikumsalam. Abang. Hai. Kenapa? Akak suruh ambil baju. Baju? Oh, ada. Dah siap. Abang cari kejap, korang masuklah. Awal ni lah datang. Tungkang pecah ke apa ni? Aduh, mak kau. Ish. Sipanya. Abang sibuk sekarang ni. Banyak terpahan baju kahwin. Oh. Abang, apa ni? Ipin. Apa? Benda ni seronok. Nak pakai? Upin, kita kat Neo Santara lah. Kan, baju kita pun dah bertukar. Kenapa bandar ni senyap je? Sebab dah malam. Baca robot. Hapuskan. Robot nak tembak kita. Ipin, ambil perisai. Kita boleh guna alat-alat ni lah. Sedia, kita lawan.
Ipin! Jaga-jaga Ipin! Jangan takut. Biar aku selesaikan. Okey. Upin, lari! Upin, cepat! Habislah kita. Berhenti! Isan! Selamat kembali Upin dan Ipin, pencipta robot terhebat di Neo Santara. Diorang kawan, bukan lawan. Pergi. Semua ni robot apa? Ini semua robot pengawal yang mengawal kilang dari diceroboh. Kita orang bukan penceroboh. Tahulah, korang datang tepat pada waktunya. Bandar Neo Santara dalam masalah besar. Masalah besar? Ya, Neo Santara diserang wabak yang menakutkan. Wabak demam karat. Bahaya tu. Nanti berjangkit kat kita pula. Jangan risau, tak jangkit pada manusia. Setakat ini hanya kena pada robot sahaja. Banyak ke robot yang kena wabak karat ni? Hai, mari ikut aku. Ini semua? Ya, ini semua robot-robot yang dijangkiti wabak demam karat. Banyaknya. Ya, inilah masalahnya. Bandar Neo Santara adalah bandar robot dunia. Ia berfungsi dengan menggunakan robot. Kalau tiada robot, musnahlah bandar ni. Betul-betul. Selamatkan robot bermakna selamatkan Nusantara. Robot Pimpin. Robot Pimpin dijangkiti masa bertugas cari punca wabak. Oh, kesian. Isan, kita kena cepat selesaikan masalah ini. Kita orang akan bawa balik robot Pimpin ke Makmal untuk uji kaji. Kalau jumpa apa-apa, kita orang akan bagi tahu.
Gagal lagi. Upin. Robot di Nusantara dalam bahaya. Kita mesti selamatkan mereka dari terkena wabak demam karat. Tahu, robot Pin-Pin ni pun dah kena. Tapi belum teruk lagi. Masih boleh diselamatkan. Kita kena cepat cari ubatnya. Mau bagi tahu sesuatu? Just tu penyebab wabak demam karat. Tak mungkin. Sebelum ini, semua robot ada guna itu kapsul charge. Tapi baik saja. Betul. Jadi, kita kena siasat. Pin-Pin, tunjukkan di mana kapsul charge itu. Mari. Ayam goreng Mak E. Sedapnya. Cepatnya tutup. Dah seminggu aku tutup kedai. Tak berniaga. Sebab robot semua rosak. Tak ada siapa goreng ayam. Kenapa kau je tak goreng? Tak gerti. Selama ni memang robot-robot yang buat. Mari beli. Ipin, kita bawa balik ke Mak Man. Wah, keselamatan bandar dijaga dengan drone. Canggih. Setelah disiasat, kita orang dapati kapsul charge adalah punca tersebarnya wabak demam karat. Tapi robot-robot ni dah lama guna kapsul charge tu. Kenapa baru sekarang ada masalah?
Kita orang Syak, ada orang telah tukar sistem fungsi casnya. Hah? Tapi kenapa? Haiya, saja musuh hati lo. Ataupun musuh perniagaan. Kau ada Syak sesiapa? Cuba ingat. Fizi. Siapa Fizi? Dia bekerja kat kilang aku. Dia yang masukkan sistem pada kapsul cas ni. Alamak. Nasib baik aku dah tukar nombor kod. Macam mana ni? Macam mana ni? Habislah kalau dia orang tahu. Ipin! Fizi, jangan lari! Berani kau? Maafkan aku! Aku tak sengaja! Sebenarnya... Kita terjaga! Aku tengok robot tu dipenuhi karat. Aku cuba buat sistem koding baru. Tapi gagal. Biar kita orang tengok. Lagipun kita kena selamatkan Pimpin. Yang penting, wabak demam karat sudah tak ada. Gelap pula. Kenapa ni? Seronok. Seronok! Kita orang dapat selamatkan Nusantara. Betul. Mana Abang Saleh dapat mainan ni? Seronoklah. Gadget ni beli di kedai. Isinya pula abang yang reka. Ikut cerita Nusantara kita tu, yang dapat juta-juta tontonan. Wah, hebat Abang Saleh. Dah siap ke ni? Belum. Nanti siap, abang akan pasarkan permainan VR ni. Wah.
Masa tu beli tau. Nanti kita orang suruh Kak Ros belikan. Dia pun suka main. Tapi kita orang lagi suka datang main percuma. Teman abang, boleh? Rugi pelanggan macam korang. Asyik nak percuma je. Nah, baca kat kau. Dah, pergi balik. Abang Salih, kita orang nak main ni lagi sekali. Boleh. Main yang ni pula.